Hai semua, selamat sejahtera. Kita bertemu kembali. Pemimpin yang hebat mempunyai jati diri yang kuat. Justeru, SK Semak Batuan telah mengadakan kem jati diri dan kepimpinan yang bertempat di Kem Omland Tikam Batu, Kedah. Bersama saya, peserta-peserta yang mengikuti kem ini. Khairin, apakah perasaan kamu selepas menyertai kem ini? Saya berasa sangat seronok dan gembira kerana dapat menyertai kem jati diri. Saya juga berasa bangga kerana dapat mencuba banyak aktiviti yang menyeronokkan bersama rakan-rakan. Terima kasih, Khairin. Sama-sama, Kartikeyan. Amirul, apakah pengalaman yang kamu dapat sepanjang mengikuti kem ini? Saya belajar untuk bekerjasama dengan kawan-kawan, berdisiplin dan berani mencuba perkara yang baru. Terima kasih, Amirul. Sama-sama, Kartikeyan. Raghavendra, Ya, saya. apakah harapan kamu pada masa akan datang? Saya berharap dapat menyertai lagi kem seperti ini supaya saya dapat belajar lebih banyak perkara. Terima kasih, Raghavendra. Sama-sama. Seterusnya, mari kita saksikan liputan aktiviti yang telah dijalankan. Jom!